Ada orang kata kalau kau undi Barisan Nasional, maksudnya kau sedang membuka jalan untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Aku dengar ayat tu kan, aku macam nak terfikir sikit. Kalau betul sekalipun, apa salahnya? Setiap kali nama Datuk Seri Zahid disebut, selalunya benda pertama orang bercakap ialah tentang persepsi beliau. Tapi aku nak tengoklah dari sudut yang lain kan. Apa sebenarnya rekod dia bila diberikan tanggungjawab. So kita patah baliklah pada PRU15. Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia kita dapat hang parlimen. PH tak cukup kursi, PN pun sama, BN pula menang hanya 30 kursi. So tak ada satu pun gabungan yang boleh bentuk kerajaan sendiri. Dan pada masa tu keadaan politik negara memang dah lama dah tak stabil. Dan dalam satu penggal parlimen saja kita dah lalui 3 Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kemudian Datuk Seri Ismail Sabri. Dan selepas PRU15, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai pengurusi Barisan Nasional buat satu keputusan yang memang bukan semua orang dalam parti suka. Barisan Nasional akhirnya menyertai pembentukan kerajaan perpaduan selepas proses pasca PRU15 dan juga seruan yang di Pertuan Agong supaya kerajaan dapat dibentuk. Dan keputusan itu sebenarnya mahal lah dari sudut politik kan. Beliau kena hentam dari luar dan dalam, dan UMNO sendiri pun ada yang menentang. Tapi dia teruskan juga. Dan akhirnya kerajaan terbentuk dan episod parlimen tergantung ni tamat. You can disagree or you can agree dengan keputusan Datuk Seri Zahid pada masa tu. Tapi aku respect satu benda pasal beliau. Bila sampai masa kau kena pilih jalan yang susah, dia berani untuk buat keputusan dan juga tanggung risiko dia. Pada aku, beliau ni hero lah. Dan sekarang kita tengok pula rekod dia. Kita pergi ke TVET. Ini satu lagi benda yang aku rasa ramai orang tak tahu. TVET Malaysia ni sebenarnya besar. Ia melibatkan 12 kementerian dan lebih 1,300 institusi. Jadi bayangkan macam mana nak pastikan semua bergerak dalam hala tuju yang sama. Di bawah Majlis TVET Negara yang dipengurusan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, dasar TVET Negara 2030 ni diperkenalkan sebagai kerangka untuk menyelaras keseluruhan ekosistem. Kita ada data raya TVET. Up TVET pula diwujudkan untuk menyatukan permohonan kemasukan. So hubungan dengan industri tu diperkukuhkan supaya ada budak TVET belajar dan ada kaitan terus dengan pekerjaan yang memang diperlukan di pasaran. Kerjasama KPT dan dengan Federation of Malaysian Manufacturer misalnya membuka jaringan kepada lebih 10,000 syarikat. Ini penting sebab Malaysia bukan sekadar perlukan lebih ramai graduan. Kita perlukan lebih ramai tenaga mahir yang industri sanggup bayar. Dan pada tahun 2026, agenda ni sebenarnya bergerak kepada TVET 2.0, iaitu dengan fokus lebih besar kepada teknologi yang tinggi, kompetensi dan juga pekerjaan bergaji premium. Dan kalau benda-benda ni jadi, kesannya bukan tahun depan saja. Kita bercakap tentang tenaga kerja Malaysia untuk 10 ke 20 tahun akan datang. Datuk Seri Zahid juga pernah pegang Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2013 sampai ke 2018. Dan pada waktu tu, isu keselamatan di Pantai Timur Sabah memang serius, especially selepas pencerobohan Lahad Datu. Aku nak clearkan satu benda Eskom ni bukan ditubuhkan oleh Datuk Seri Zahid, tapi semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, struktur operasinya ni disusun semula dan juga penyelarasan antara PDRM dengan ATM ni diperkemaskan untuk kukuhkan lagi keselamatan S-Zone. Benda-benda macam ni, kerja-kerja macam ni memang jarang lah orang nak cakap. Memang kerja tak glamour, kerja yang tak masuk FYP hari-hari. Tapi bila bab keselamatan negara, memang bukan kerja yang mudah dan juga bukan kerja untuk cari populariti. Dan pada hari ini, Datuk Seri Zahid Hamidi pegang Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Dan kementerian ni mungkin tak sepopular Kementerian Ekonomi ataupun Kewangan lah. Tapi untuk aku, impak dia sebenarnya besar dan sangat dekat kepada rakyat, especially yang duduk kat luar bandar. So, jalan kampung, bekalan air, bekalan elektrik, jambatan dan juga semua kemudahan asas. So, bagi orang bandar, benda macam ni nampak biasa. Tapi kalau kau duduk dekat kawasan yang bertahun-tahun berdepan jalan rosak ataupun bekalan air yang tak stabil, satu projek kecil pun boleh ubah kehidupan satu kampung tau. Dan anak-anak nak pergi sekolah ni lebih mudah. Hasil kebun memang senang nak dibawa keluar dan ambulans pun lebih cepat untuk masuk kalau ada kecemasan. Dan sebab itulah bagi aku it's not fair lah kalau perjalanan politik seseorang yang dah puluhan tahun dalam pentadbiran ni kita ringkaskan dengan satu moto ataupun slogan kan. Nak kritik Datuk Seri Zahid, untuk aku kau kritik lah. Tapi ahli politik memang kena dikritik pun sebenarnya. Tapi untuk aku biarlah berdasarkan fakta dan juga prestasi. Sebab sebenarnya pemimpin negara ni bukanlah untuk menjadi pertandingan siapa yang paling sedap berucap, bercakap dekat pentas dengan gunakan mikrofon kan. Ada yang masa kau kena duduk dalam bilik, kau kena buat keputusan yang orang tak suka, urus macam-macam kepentingan dan kemudian tanggung risiko semuanya sendiri. Dan bagi aku dekat situlah kita boleh nampak perbezaan dan juga kemampuan sebenar seorang pemimpin. So pada aku, kalau ada orang kata undi Barisan Nasional bermaksud muka jalan untuk Datuk Seri Zahid Hamidi untuk jadi Perdana Menteri Malaysia, aku tak nampaklah kenapa nama Datuk Seri Zahid tu sendiri perlu dijadikan benda ataupun alat untuk menakutkan pengundi.
mengundi. So, jadi janganlah pilih pemimpin sebab dia pandai cakap saja semata-mata. Kalau hari ni kita Tawan Putrajaya, kalau hari ni kita kerajaan, esok minyak turun. Janganlah macam tu, babe, kan? Orang yang pandai cakap ni belum tentulah paling pandai buat kerja sebenarnya, kan? Kau fahamlah sendiri, kan? Aku sebenarnya lebih percayalah kepada rekod prestasi kerja daripada sekadar kau berucap retorik macam ni. Dan bila masanya nanti, akhirnya biarlah rakyat tengok apa yang pernah dibuat dan apa yang pernah dibuktikan dan buatlah penilaian sendiri. Kita tunggu keputusan pihak U16 nanti. Apa pun, komen kat bawah. Aku nak dengar pendapat korang. Aizidin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.